Di Johor, seorang buruh sawit direman 7 hari di Mahkamah Magistrate Batu Pahat selepas disyaki merogol 2 anak kandung sejak 11 tahun lalu. Magistrate Nur Rasidah Rahman mengeluarkan perintah reman ke atas suspek berusia 44 tahun bermula hari ini sehingga 27 Jun depan. Berdasarkan laporan dibuat, suspek dipercayai merogol 2 anak perempuannya sejak mereka berusia 5 dan 6 tahun di rumahnya dan di pondok kebun sawit. Seorang mangsa yang kini berusia 17 tahun dirogol sejak berusia 6 tahun dengan perbuatan terkutuk itu kali terakhir dilakukan pada bulan lalu. Manakala adiknya 16 tahun dirogol sehingga 3 tahun lalu. Kejadian menimpa 2 beradik itu terbongkar selepas mangsa menceritakan kepada gurunya sebelum mereka bertindak membuat laporan polis. Siasatan awal polis mendapati kejadian dipercayai berlaku ketika ibu mangsa sedang tidur dan tiada di rumah. Malah ibu mangsa juga tidak mengetahui kejadian ini kerana lelaki terbabit mengugut anaknya untuk tidak memberitahu orang lain.